Allah sebut dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, pemburu ganjaran pahala Ramadan dan pemburu Lailatul Qadar yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini tarikh 27 Mac 2025 bersamaan dengan 26 Ramadan 1446 Hijrah. Dan insya-Allah malam ini kita akan masuk malam yang ke-27 Ramadan. Kita sedia maklum melalui hadis sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar, malam yang dimustajabkan segala doa, malam yang penuh dengan fadilat, malam yang Allah memandang hamba-Nya dengan pandangan rahmat seluasnya. Allah sebut dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ianya berlaku pada 10 malam akhir Ramadan dan khususnya pada malam-malam ganjil. Dan malam ini, malam ke-27 Ramadan, antara malam terutama dalam 10 malam akhir Ramadan. Saya nak ajak sahabat-sahabat semua, marilah bersama-sama kami NGO Yayasan Amal Malaysia untuk bersama-sama kita melaksanakan wakaf naskah Al-Quran. Kita buat infak ini, jariah ini untuk kita bantu dan kita rebut ganjaran pahala yang disediakan dalam Ramadan untuk membantu saudara-saudara kita di luar sana yang sangat memerlukan, di kalangan mu'allaf, di kalangan asnaf. Mereka sangat ingin membaca dan menghafal Al-Quran, tapi naskah Al-Quran tidak ada di tangan mereka. Sebahagian mereka hafal mulut ke mulut, mendengar daripada tuan guru mereka, mendengar daripada guru Al-Quran mereka dan menghafal begitu sahaja. Ada sebahagian mereka menulis, mengukir ayat Al-Quran di atas kepingan papan kayu dan menghafalnya. Kemudian setelah habis dihafal, dikikisnya, dipadam tulisan di atas papan kayu tadi, ditulis atau diukir ayat yang baru pula. Sangat-sangat dhaif. Jadi marilah bersama-sama kami kita rebut ganjaran pahala Ramadan dan 10 akhir Ramadan sambil kita memburu Lailatul Qadar. Dan malam ini antara malam yang utama, malam 27 Ramadan. Kita bersama-sama mewakafkan naskah Al-Quran bersama kami Yayasan Amal Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Moga Allah terima segala amal ibadah kita, wakaf kita, infak kita insya-Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.